Assalamualaikum sahabat. Nak tunjuk ni. Ni ikan talapia kita ternak secara rush. So ni kita goreng. Bagi kita rasa apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Pertamanya dia rangup, garing, kental isi dia. Kental dengan kental isi dia. Kemudian dia tidak berbau daun ke berbau tanah. But this is rush. Air dia bersih. Jadi kita ternak di madrasah kita. Sahabat nak rasa, mari. Tapi kena bayar. Sebab ikan ni kena beri makan pelet pada sepenuhnya. Dan ni kita masak pula asam pedas. Ni bahagian asam pedas. Memang sedap lah. Daun kesum. Daun kesum, letak daun kesum, bukan daun ketum. Daun kesum. Daun kesum. Kalau daun ketum kan kebalai kita. Ni bismillah. Masya Allah, sedap. Buh pula nasi. Subhanallah. Sedap. Masya Allah. Sedap. Lepas tu ni, jangan lupa letak benda ni. Bismillah. Masya Allah. Cuba dia rasa ni. Boleh rasa. Bismillah. Macam mana? Sedap. Begini tangan. Mau tengok sana? Wah, mau cuba datang sini bilang. Mau cuba datang sini. Mau cuba datang sini. Madrasah Ar-Rahmah, Kedingau. Okey, terima kasih sahabat. Boleh datang bantu beli sambil menderma. Ni kami jual RM20 sekilo. Ni, tengok. Oi, sedap masya-Allah. Jangan tak cuba, mesti akan cuba. Assalamualaikum.